indulgent cheese coat untuk potluck jamuan sekolah. Blend whipping cream, cream cheese, icing sugar dan juga sedikit susu, fresh milk. Biskut ni kita cetak dalam susu segar, susunkan dalam bekas yang sesuai. Kemudian kita tuangkan bajuhan tadi. Topping dia kita guna chocolate coin dan juga fresh milk. Untuk ni kita tak guna direct heat, kita guna teknik double boil. Bawahnya ada air yang mendidih, so kita lapikkan, kita gaul-gaul sampai cair. Dan kita kena tuangkan coklat tu di atas cheese coat. Nak cantikkan lagi, kita boleh tabur dengan biskut crumbs. Bukan crumb ya, biskut crumbs. Nak pilih Biscoff ke, Oreo ke, ikut you all silakan. Ni kita buat portion yang kecil. Budak-budak ni buat sendiri. Masing-masing nak kena tunjuk dia punya art. Okay. Cheese coat yang dah siap tu kita simpan dalam chiller je. InsyaAllah sedap. Cubalah.